Cik. Dari kucing. Ada kejap-kejap ni. Apa pelik sangat ni? Cik ni apa ni? Kenapa ni? Pak Din duduk dulu, Pak Din. Sabar Pak Din. Cerita kenapa ni? Ini sebab dua tu lah. Cik Nora dengan Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Bang Anton dan Oke. Indoriek TV. Nah, hari ini kita lihat JKK lagi ya. Jenaka Kampung Kalut. Kali ini yang sama musim 1, tapi ini episode kedua ya. Kemarin yang pertama kita salah, episode ketiga ya. Terus episode ke-1, nah sekarang kita episode kedua ya. Ini tajuknya bedak sejuk. Tahu nggak bedak sejuk? Bedak sejuk, bedak dingin. Iya, bedak dingin untuk bayi itu kayaknya ya. Ya, kayaknya. Kan bedak sejuk itu. Tapi ada loh bedak gatal juga sejuk. Oh ya, untuk gatal-gatal itu ya. Ada juga yang dingin. Ada endosan aku itu dia dipakainya. Ya udahlah guys, langsung kita lihat aja guys ya. Apakah bagus seperti episode ketiga dan 1? Yuk kita lihat ya. Indoriek. Bila kau senyum, ku gembira. Bila kau sedih, ku menangis. Bagai Taman rindukan kumbang, ku rindu wajahmu, oh sayang. Biar saja halangan. Dah duduk sebelah macam belah ni pun, cakap je tak payah nak WhatsApp. Malu apa, face to face lah. Pak Kodi ni. Pak Kodi ingat saya ni WhatsApp dengan dia ke? Takkanlah Mila suka dengan ucup Pak Kodi. Mila, mak saya cakap kalau benci orang jangan terlampau benci. Nanti jadi sayang tau. Sebab tu saya tak nak benci sangat dia. Sebab nanti takut jadi sayang pula nanti. Mila, kalau boleh janganlah terima sangat Tok Ketua tu punya ni. Dia asyik nak try Mila je kan? Apa pasal Tapi tak apa, Mila tak nak. Jangan bagi ucup bimbang lah. Risaulah. Ni. Takut gelap masa depan. Tak apa ke, saya dengar kat sini. Mila tolong aku, Mila. Mila tolong aku. Itu bukan Mila. Itu bukan Mila. Mila sini. Ini duduk. Bukan Mila, tak percaya pegang ni. Mila sini kan ada depan kan. Mana ada ni? Mila ada tu. Oh ni. Tolong aku, Mila. Buka aku, Mila. Kau kenapa ni? Alah. Buka. Kenapa ni? La ilaha illallah. Ini alergi. Alergi apa? Aku makan udang, ketan, soto semua sekaligus. Aku gaul-gaul macam rojak. Lepas tu, member aku cakap sedap. Aku makan memanglah sedap. Tapi kau tengok muka aku. Muka saya, Pak Kodi tengok. Pak Kodi. Mari dekat tengok. Jawab betul-betul pertanyaan ni. Betul ke ni muka? Sebab jarang muka macam ni. Biasa, kalau muka jarang macam ni, dia leukemia. Jangan! Pak Kodi! Apa ni? Apa Pak Kodi ni? Tak baik Pak Kodi cakap macam tu. Ni bukan, muka dia ni alergi je. Masalah sekarang ni, saya ni buka warung tau. Tapi kalau benda ni berjangkit, kena kat saya, siapa nak datang kat warung saya ni? Tak berjangkit Pak Kodi. Ini Serius? alergi je. Serius ke? Serius lah. Betul tak berjangkit? Betul. Tapi Ada ubat ke? Mila ada ubat dia. Uish, Mila ni. Nak cuba tak? Ubat dia apa? Ubat telan ni. Ubat telan saya tak boleh makan. Okay. Mila ada jual bedak sejuk ni tau. Bedak boleh buat air, bancur dengan air je. Tadi tak boleh makan ubat kan? Boleh. Ni comor ke muka? Comor muka. Masalah sekarang ni, ubat ke benda?
Bedak. Bedak. Bedak, Tuan. Alah, Pak Kodi ni sukalah confuse. Nanti ni bedak ni comot ke muka. Gini. Lepas tu elok dah. Oh, cemor. Awak duduk mana? Cemor itu cemor. Oh, cemor. Cemor, ini comor. Oh, sapu. Maknanya kalau kita sapu kat muka boleh hilang. Kenalah tunggu dulu bagi dia sejuk, bagi dia meresap, masuk dalam kulit, turut-urut sikit macam ni. Lepas tu besok pagi tengok. Kalau boleh hilang tak apa. Ambil ni RM5 je, RM5. RM5 RM5. Orang tengah sakit pun masih nak berniaga. Milah. Alah, berniaga taklah berniaga. Boleh pakai dulu? Boleh. Yuhu. Pak Din, yuhu. Bagi salam tidak, apa tidak? Oh, terlupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nak perkenalkan. Saya bawa Cik Mona dengan Cik Nora ni. Dia datang kemari sebabnya ni orang ni adalah Ratu Kebaya. Yaha. Pak Din, Yaha yuhu. Aha. kelemahan saya memang warna merah, Pak Din. Maknanya, Sob, engkau dengan lembu sama. Sebab aku datang tadi. 3 ekor lembu kejar. Lemah juga lembu tu. Betul Pak Din samakan saya dengan lembu. Tak masuk kelemahan. Kelemahan. Saya ni pun tak boleh tengok juga abang-abang yang sasa-sasa macam ni. Dengan tinggi, badan pun sado. Awak? Old school. Memang kena ubah. Tapi saya rasa kan, kalau cuba produk kita orang ni rasanya confirm jadi taste lah. Ya sebenarnya dua orang ni saya dah cuba dah bawa pergi ubah tapi tak ada bengkel yang menerima untuk renovation. InsyaAllah bengkel kita orang boleh. Boleh kalau macam tu terangkanlah tentang produk Cik Ratu pada dua orang ni. Okey, sebenarnya Jualan. Ya. Hari ini kita ingin menunjukkan produk yang kami bawa pada hari ini adalah bedak sejuk gebu Bampau. bedak sejuk ni letak sikit, sapu dekat muka, confirm terus gebu. Saya berminat. Berminat ya? Okey, kita boleh cuba. Kita cuba. Nak cuba? Saya tak nak. Tak. Saya bedak saya odorono pun tak pakai. Bedak tak hilang. Tak kena pakai. Ini special. Tak apa. Bedak kena pakai. Jangan paksa-paksa. Benda ni macam Kami tak ada minta bayaran. Ini free saja. Percuma saya Tapi boleh. cara-cara dia lepas tu buat macam ni. Tengok. Dia macam fresh lah kan? Kan nampak fresh? Lemonade. Nampak macam, nampak macam dah Brad Pitt lah. Wah. Kalau macam ni, wah memang bagus. Betul tak? Bagus tak? Boleh kalau macam tu boleh semua. Nak beli? Boleh. Nak beli ke? Tu siapa nama tadi? Cepat. Masih ada tadi stok. Abang Kodi. Tak ambil. Nak saya cubakan? Okey? Tapi sikit je. Saya tak nak banyak tu. Saya nak sikit je. Pak Kodi nak buatkan ke? Tak apa, buatkan saya. Saya buatkan. Saya buatkan pun boleh. Tak apa. Bagi dia buat. Tak, sikit. Satu sikit. Pap. Macam tu lah. Lain kan? Nampak? Lain kan? Pusing sikit. Wah, handsome. Kenapa tu? Kenapa? Segar kan? Tengah dia macam ada sesuatu yang efek. Dia macam lemonade. Lemon. Tengok. Nampak kan? Nampak semua? Jadi boleh beli. Tak mahal pun. Dah habis dah pun Mona. Diorang dah beli semua. Dah beli? Alhamdulillah. Tok nak cuba. Cubalah tengok. Cepat buat macam tadi. Pap dulu. Rambut. Dia akan rasa bergigil Dia dulu. bayang situ je. Dia bergigil dulu dan nanti okey. Dia ada perasaan. Ada perasaan kan? Dah ya? Jadi semua dah rasa ya? Semua dah ada dah? Dah dapat beli dah? Bagus. Laku kat Mona barang kita. Saya nak 2 kotak 2 kotak. Jadi Ada lagi tak? jadi agent boleh, jadi agent. Boleh, nanti kita sign. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikum. My friend. Waalaikumsalam. Macam mana dengan muka Kenapa dia belum kau? sembuh ya? Jangan kacau aku.
Aku stres, aku sedih. Jangan aku. Tambah parah kayak ni. Kau kenapa ni? Mas ni aku tengok muka kau. Dah baik belum? Sebelum aku tunjuk muka aku kamu, aku nak tanya. Kalau misalnya muka aku tak molek, aku samamu boleh? Kau janganlah buat aku suspend. Aku takut. Terima kasih Mila. Terima kasih buat muka aku gini. Mu tengok dah. 1, 2, 3. Sudah sehat. Handsome. Comel. I like. Terima kasih Mila. Aku tak percaya kau produk tu. Tapi apa aku pakai tiap-tiap malam aku comor, aku belai bangun pagi aku comor. Nah. Seperti sedia kala. Itulah lain kali bila aku jual apa-apa aku beli je. Sebab aku jual selalu benda-benda yang baik di kalangan yang terbaik. Beli yang bedak sejuk tu bukan ramuan aku lah tu. Masa dah nampak orang dah. Masa. Okay, 1, 2, go. Yuhu! Apa tu? Duduk yuhu di kedai dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Ini mesti nak beli kain ke? Tak apa, saya ada kain. Kain mana boleh pilih? Kain ni, kain ni. Minta maaf, kita tak nak beli kain. No, Din. Sebenarnya kita orang ni Tara. Cantik tak? Budak sejuk gebu. Tengok I gebu kan? Gebu tak? I pakai bedak ni lah. So I nak jual bedak kat korang. You pakai bedak ni? Bedak ni you pakai kat muka ke kat rambut? Dia tu. Dia kalau pakai kat muka, dia beri efek kat rambut. Tengok. Kan I macam Mak Saleh kan? Mbak jual bedak sejuk. Saya ni baru pakai bedak sejuk. Laku ke jual? Laku. Tak laku. Orang ni cakap tak laku. Ya Allah, kita orang ni meniaga beratus-ratus. Satu hari baru 300-400 botol habis kan? Ya, betul. Mila mau Banyaknya aku ketinggalan. Banyak dia jual. Aku jual satu hari 4 botol je. Patutlah muka dia macam tu. Dia pun peniaga bedak sejuk. Oh, ya ke? Tapi bedak sejuk dia saya nak royak memek. Lah. Kalau A kenapa jual buat botol je? Sebab jual lagi hot grade B. B naik A. Nanti saya jual lagi pada grade A. Bedak sejuk saya baik. Tak percaya tengok kawan saya ni. Dia, muka dia alergi. Dia makan seafood. Bengkak sini, bengkak sana. Saya punya bekak itu lebih kurang rapu ni. Sekarang dah okey dah. Macam ni okey? Okey sangat. Tak apalah. Ingat kita orang ni nak sangat ke jual bedak sejuk dekat korang? Tak apalah. Bye. tinggal kita aja. Aku tadi pelik dah aku tengok. Aku ingat ke bulan Disember biasanya Santa Claus. Saya pakai lagu ni. Aku ni bukan apa, sedih betul aku rasanya. Kau bayangkan aku ni dah tua-tua macam ni ditipunya aku. Katanya bedak tu nak mencantikkan muka, nak bagi cerah. Kau tahu cerah bertempuk-tempuk macam ni, macam mana rupa cuba kau tengok. Kau pun pipi tebal. Salah secup lah sampai kat muka aku. Kau tidak okey ni. Ya, tapi masalahnya benda tu datangnya daripada mana, Kodi? Daripada mana? Daripada dia orang yang gebu tu lah. Saya bayar gebu. Tu dia sampai. Assalamualaikum. Yuhu. Yaha. Rosak semua. Duduk nak pakai benda sejuk ni. Kau ingat kau Yahoo Yaha kan aku tu, aku tergoda kali ni. Ni sekarang ni tak aku tergoda aku. Telinga aku ni kau perhati ke tengok. Kenapa putih kat telinga je? Bedak kamu tu lah. Oh, tu mula-mula je. Nanti okey. Okey, hasil sikit macam tu tak ada apa. Sikit je. Sebab letak kat telinga je kan? Mana boleh beli-beli macam tu? Pak Kodi, kenapa tutup dengan apron ni? Habis tu, nak buka? Buka lah. Jangan misai. Tak, nak buat apa menyesal? Mesti cantik. Apa cita? Hampa dia bohong tu. Mana dapat bohong? Bermula je macam tu. Nanti okey. Kalau tak bohong takkan jadi macam ni tu. Alah sikit je tu mesti salah makan ni. Makan tak apa-apa. Sikit apa? Bukannya kita orang ni nampak ni. Ni. 3 mosquito ni pun nak kena. Kau tengok.
Kalau tak apa bedak dia pakai, bedak kita kan? Tak ada lah. Sasa budak kita. Bedak kau orang bagi itulah. Pulangkan balik, suruh pulangkan duit balik. Pak Din. Saman. Pak Din, depa ni gunakan kecantikan depa dengan lenggok-lenggok depa mata-mata nak tarik untuk kita beli barang depa tau. Memang betul. Tak baik. Berdosa cakap macam tu. Kita Tak cuma baik elok lah. Memang aku tahu barang kau elok. Daripada situ tadi kau bagi Yahi tadi bergegas sampai ke tanah ni. Marketing. Oh, marketing. Aku tak peduli, aku kan saman kau dua orang. Janganlah. Serius tapi saman. Kau relax, Kodi. Aku dah menyampah tengok muka kau dah relax. Lupa. Sebenarnya kalau datang ni ada penawar. Dah kebetulan telinga macam tu kan? Ini bukan kebetulan, ini dah jadi sengaja. Ingat kebetulan. Air penawar. InsyaAllah boleh lah. Dia pula tipu aku ni. Ini kopi. Kejut Aziz. Misai kucing. Takkan misai kucing ngotor lah korang ni. Ingat tak bagus ke misai kucing? Baguslah. Pak Kodi, misal kucing ni banyak khasiat tau. Boleh bagi kucing. sihat semua. Nanti boleh naik Kumis bukit, kucing. turun naik laju je. Tahu Serius lah. Satu lagi. tumbuhan itu kumis kucing. Ya, itu misai kucing. Serius lah. Sis, lah Pak Kodi. Ini je. Lawat dia kali, Pak Din. Ya, Ni. Biar dia minum dulu. Sikit dia. Okey, ni minum bagi habis. Aha. InsyaAllah muka telinga tu akan jadi baik. Ya, insyaAllah. Kita pun ada appointment lain lagi. Ya. Okey, pergi dulu ya. Customer ni. Muka cantik dah. Dulu ya. Ya. Kalau tak ngenangkan Yaha Yuhu tu. Ni. Ya, aku tengah selawat. Ni. Aku takut telinga beralih ke hidung, hidung beralih ke telinga. Macam hang tak apa, orang tak perasan. Hang tak perasan. Kalau aku ni orang perasan sangat tu. Pasal apa orang tak perasan pula? Yalah, hang tengok cermin diri hang. Aku tengah selawat ni. Kata aku dah lupa berapa kali aku selawat dia. Alhamdulillah. Tengok ni. Nampak tak? Oh, ada semua muka orang. Kenapa semua orang punya muka macam ni? Ada syuting Jadi edit apa ni? Kami teranaya oleh penjual bedak sejuk. Orang tin ada orang. Yang gebu-gebu. Ya. Nasib baik kau selamat Bijan sebab kau pakai bedak sejuk yang aku jual. Bukan kau selamat. Betul. Nasib baik kau ada Mila. Dari kucing. Nanti kejap-kejap ni. Apa pelik sangat ni? Cik ni apa ni? Kenapa ni? Pak Din duduk dulu Pak Din. Sabar Pak Din. Cerita kenapa ni? Ini sebab dua tu lah. Cik Nora dengan Cik. Sabar. Tak apa. Saya akan pergi cari dia orang. Sekarang juga. Cik. Macam tak payah cari. Masih tenang aja mereka. Kenapa kau menyebabkan masalah? Ni semua adalah sebabkan produk korang. Oh, ni mungkin pakai mula-mula je. Lepas minggu nanti okey lah. Dia nak keluarkan kotoran. Dulu macam tu jugalah. Okey teruk. Ni nasib baik macam ni tu. Pagi tadi macam ni. Ulangkan. Ya. Nanti. Ulangkan. Itu lagu Misha Umar. Dalam ramuan kopi yang kakak jual tu ada apa dalam dia? Misai kucing lah kan nama kopi misai kucing. Misai kucing akak masuk hutan keluar hutan cari misai kucing untuk buat kopi tak kuasa. Dah kena apa? Betul. Dasar rumah akak tu ada 40 ekor kucing. Dalam rumah tu. Apa yang susah-susah nak keluar-keluar rumah semua kucing je lah. Mesti misai kucing-kucing tu semua. Kucing betulan dia ambil. Misai kucing kan? Tak masalah. Tak ada masalah. Akak tahu tak, di setiap misai dia juga janggut binatang atau manusia mempunyai banyak kuman. Kalau akak gunting ni, berapa ribu kuman ada masuk oleh ubat-ubat tu, Kak? dekat dalam bedak sejuk yang diorang ni semua pakai.
Ada apa pula? Ada budak-budak. Budak-budak. Jangan Budak-budak. Macam mana Pak Din? Tak tahu macam ni lah Pak. Aja. Sob. Kau tolonglah Sob. Aku tu berdua ni tengah stres. Kau tak payah nak menyamar-nyamar. Kau tu pakai Arab pun orang tahu kau Sob. Zara tasviri setu kal kisah menea Mary Mehbubah. Sudah. Kata siapa? Kena ini dah berubah. Usop kau kena kesok. Gila lah, betul lah. Alamak, nak percuma punya pasal kan. Tak. Kita ni nak cuma kalau bayar tak ada macam tu kot. Kalau bayar lagi teruk macam ni orang ni. Sekarang ni macam mana? Pulangkan. Pulangkan. Pulang. Macam ni lah. Saya pun tak boleh nak cakap apa dah kan. Kau nak saman ke, nak apa ke, buatlah. Saya tak kisahlah masuk penjara. Saya nak buat apa? Tak tahu Saman je lah. Saman je. Tak sampai hati nak tengok mereka yang cantik-cantik masuk penjara. Habis boleh baik balik ke? Muka macam ni. Boleh baik balik ke? Boleh. Kau yang membuka aku tu. Kau yang membuka aku. Pak Kodi bayang dia ni jual insurans. Kalau dia pergi jual insurans dengan muka macam ni, orang nak beli ke? Halau dia tu. Nanti dulu. Tu, saya bakar kedai Pak Kodi. Bakar. Ini bukan hal Pak Kodi. Aku ni patutnya tak kena. Tapi si Ucup ni, kau tengok telinga aku. Apa tak? Tok seorang ni lain. Kalau putih, kita semua minta hitam. Kalau dia keluar hitam, tak nampak. Jadi dia keluar putih. Sebab background dah hitam. Muka pun aja. Dengar. Saya sebagai penolong Pak Din, kita lepaskan dia. Maafkan dia lah. Benda kecil. Maafkan saya. Baik, tak apa. Sabar. Habis siapa nak ni? Warranty ni. Okey. Sabar. Siapa yang nak muka dia baik, boleh beli bedak sejuk daripada saya. RM1 je. Mahal lah. Biarlah macam gini pun. Benda boleh berubah kelip mata lah. Duit semua susah nak cari. Ni free. Free lah. Benda tu lama-lama okey. Cuk, jangan Cuk. Kita selesaikan masalah dia ni dulu. Sekarang ni, dia dah minta maaf. Jadi kita tak payahlah saman-saman dia. Jadi saya. Ya, sebagai denda, awak kena buat public caning. Apa? Public service. Public service ni maksudnya kerja-kerja kemasyarakatan. Ada jual dai rambut. Bagi akak ni benci pula aku tengok. Sudah dah. Lah rambut. Pandai ingat kucing presi tak mana. Ui, lain macam ah. Oke, itu dia tadi ya. Jenaka Kampung Kalut musim 1 episode 2 Bedak Sejuk ya. Ini bagus juga ceritanya ya. Bagus. Skripnya lumayan bagus. Iya. Cuma untuk apa? Komedinya kurang ya? Lumayan kalau menurut aku. Mau tahu kurang. Kurang apa? Enggak, kalau aku menurut aku bagus juga komedinya, sama kayak satu episode 1 kemarin. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya guys ya. JKK Jenaka Kampung Kalut yang berikutnya, jadi stay tune terus di Indorek TV. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel Indorek TV ini. Jangan lupa juga di like, di share, bagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.